Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Okey, alhamdulillah 8.27 pagi hari ini kita ada trip ke Gunung Panti Barat bersama dengan grup STG. Okey, jom kita briefing dulu. Okey, sampai dah line up. Dah sampai. Ke atas ke Mekah apa? Kita kat Cape Haven One step at a time, it should be okay lah. When it's dry at time, it should be okay. Normally going up is easier than going down. Going down will be a bit slower, but just take your time one by one, so eventually you'll be okay. So we estimate if we start around 9:30, probably. briefing time. Okay. Register gambar ranger. Yes, I know. You are going to come with me. Yes. Register sama brother kita. Okay, let's go. 9.38. Mesti mau Maggi kari. Oh, shock. You tak bawa watermelon, betul you bawa watermelon. Kari tak banana. Okay, kita gerak masuk ke entrance. Let's go. Mulai idea rumah. Oh, ya ke? Ya, orang Kulai. Oh, you orang ke situ. Orang apa Kulai ya? Ah, Alamak, kasut habis. ini sekarang musim hujan lah, kan? Yalah. Dia nak tu you lihat. Dulu. Alamak. Wow. Macam Mari kita dan ke gunung. Allah Akbar. Itu yang Fatimanya tu kan? Kita line up seorang dia tak putus perjalanan Tewai. Kita tunggu Abang Taufik turun jap. dia tak boleh batin selek. Okay guys, sekarang pukul 11:10 minit aku bergerak masuk ke dalam balik. Aku dah letak satu line up seorang Jennifer tu, dia dah injet. Aku letak dia dekat Cape Haven. Dia sampai checkpoint 1 je. Dia dah tak larat nak teruskan. So aku naik balik. Maybe aku naik ni pun tak sampai puncak. Aku sampai checkpoint pondok je. Sampai situ lah. Aku lepak kat situ. Kalau ada yang turun, aku buat sekali Okay, jom. 11 minit. Okey lagi. Jom. Let's go. Okay guys. Sekarang 11.15 pagi. Aku kat sungai Kita bergerak ke checkpoint 2 yang ada pondok tu.
So kalau aku lepak situ lah, aku tak lagi puncak lah. Tengoklah kalau ada beberapa orang lagi nak turun, aku bawa sekali Okay, jom kita teruskan perjalanan ke checkpoint 2. Nampak baring dah ni. Jom. Okay guys, jom kita teruskan perjalanan. Lepas tu CP1, CP1, kita bergerak ke CP2. Aku sampai CP2 je lah. Ni ada pondok tu. Lepas tu aku nak tidur. Jom. 12-7 minit. 12-7 minit sampai kat pondok CP2. So kita rehat sini lah. Tidur ngantuk lah. Alhamdulillah. Okay, aku dah sampai CP2. 12 minit pun penatnya, ya Allah. Tiba-tiba mata mengantuk. Berat betul, ngantuk betul lah. So aku rasa aku tak naik puncak lah. Aku tak ngantuk ni. Aku lepak sini je buat. Rasanya 12.30 ataupun 1 dah turun. So aku boleh turun sekali lah. Aku nak rehat jap. Lama sangat aku cerita hiking. Barai lah. Dia kalau 2 minggu berhenti rehat macam ni lah, penat. Stamina habis. Okay guys, 12.40 tengah hari So aku decide naik atas jugalah. Nak cover Fatin sebab aku swiper. So tak patutlah aku tunggu kat sini lah. Aku dah rehat ni, dah hampir 40 minit. Aku naik atas. So aku boleh swiper lah. Siapa yang paling last Jom lah, kita naik perlahan lah. Badan dah segar balik ni. Cuaca macam nak hujan kalau hujan bagus juga. Segar bugar jadinya kalau hujan. Okay, jom naik atas. Okay, kita berehat kat sini guys. Kita menuju ke Batu Dinding. 18 minit lah. Oi, first time kita naik Pati Barat. Pukul 1 tak sampai puncak lagi. Oi. Ni lah bukan senang kat orang Kalau pagi tadi naik tak ada masalah, okey je. Tapi bila ada line up yang dah habis tenaga, PY, kita kena hantar balik, masuk balik. Penat juga dia. Dah tengah hari dah. Pukul 1 lah, kejap lagi Zuhur. Aku tak ada mood dah nak pergi puncak ni. Aku jam belah-belahan, hampir aku lepak sampai Batu Dinding ni kot. Tak naik atas lah. Jom lah, teruskan perjalanan. Tiga Rahmat 1.37. Alhamdulillah baru sampai Batu Dinding. Kawan-kawan kat atas So aku duduk sini lah, tunggu diorang turun Batu Dinding ni. Hujan baru sonok Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah sedapnya hujan. Kita berseorangan kat bawah ni. Lebat lah. Bincang-bincang sampai bawah lah hujan lebat. Hujan macam ni pun okey. Yang penting dia berterusan boleh sonok. Ya, apa dah buat ni? Hujan lah tu. Ini hujan sedang sampai tengah hari tadi. Kita gerak turun, jom. So, 159.
Tidak turun. Alah, ada hujan lah. Ikram. Ada Nazrul lah. Nazrul Ikram. Waktu hujan sangat-sangat risiko guys kita trekking dalam hujan ni. Possibility untuk dahan terjatuh tinggi takut ada dahan-dahan jatuh, angin tiup. Ada kena pasang mata kita. Kita bawa beberapa orang geng Singapura. Dengan aku ada 7 orang hari ni tak silap trip daripada STG Southern Guiders. Baru balik Sungai Jong. Oi, penat tu camping. Aku malam ni ada camping juga ni dekat Pasir Gudang. Tak tahulah jadi takut line up tak nak kan hujan. Dah hujan ni diorang tak nak camping rasanya. Tapi sebenarnya hujan lah seronok camping. Kan? Waktu hujan lah seronok camping. Thank you guys. Masuk. Kita sembang-sembang petang ni. Tu lah nak aku. Belakang. Sementara pukul 2.40 geng. 2.40 sampai tak lagi ni. Kita tengah live aku jatuh tergolek ni. Sesiu je. Let's go guys, kita semakin hampir ke sungai. Jom kita bersihkan badan jap. Ambil uduk, kita solat zuhur lah. Pukul 3.40 lah Takut tak sempat nak solat zuhur. Jom kita solat zuhur dulu. Okay, alhamdulillah guys, 48 minit aku baru sampai kat parking lah. Aku nak solat jap, nak kejar masa ni. Malam ni ada camping. Ok, jangan lupa like dan subscribe kat Istimra channel Lebaran ni. Aku nak kejar camping juga petang ni. Ok, kita jumpa lagi di next video. Bye bye, assalamualaikum.